Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengeja dan membaca rangkai kata. Okey, rangkai kata pertama ialah baju sekolah. Kamu boleh ikut ba alif ba, jim waw ju, baju. Sin se, kaf waw ko, lam ha lah, sekolah. Baju sekolah. Okey. Cuba ikut ba alif ba, jim waw ju, baju. Sin se, kaf waw ko, lam ha lah, sekolah. Baju sekolah. Okey, yang kedua, baju Melayu. Okey, mari kita eja ba alif ba, jim waw ju, baju. Mim me, lam alif la, ya waw yu, Melayu. Baju Melayu. Okey, murid-murid semua ikut ba alif ba, jim waw ju, baju. Mim me, lam alif la, ya waw yu, Melayu. Baju Melayu. Okey, bagus. Sekarang perkataan yang ketiga. Rangkai kata yang ketiga ialah penyangkut baju. Okey, kita eja sama-sama. Pa pe, nyang, kaf waw takut, penyangkut. Ba alif ba, jim waw ju, baju. Penyangkut baju. Rangkai kata yang keempat, tuala mandi. Ta waw tu, alif a, lam alif la, tuala. Mim nun man, dal ya di, mandi. Tuala mandi. Okey, mari kita sama-sama ikut. Ta waw tu, alif a, lam alif la, tuala. Mim nun man, dal ya di, mandi. Tuala mandi. Bagus. Sekarang, rangkai kata yang kelima, kipas angin. Kaf ya ki, pa sin pas, kipas. Alif a, nga ya nun ngin, angin. Kipas angin. Okey, mari cuba kamu eja. Kaf ya ki, pa sin pas, kipas. Alif a, nga ya nun ngin, angin. Kipas angin. Okey, bagus. Sekarang rangkai kata yang keenam. Apa lagi? Rangkai kata yang keenam, sabun mandi. Sin alif sa, ba waw nun bun, sabun. Mim nun man, dal ya di, mandi. Sabun mandi. Okey, cuba kamu eja. Sin alif sa, ba waw nun bun, sabun. Mim nun man, dal ya di, mandi. Sabun mandi.
Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu dapat mengeja dan membaca dengan lancar. Kiranya masih belum lancar, kamu boleh ulang video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.